Pengendali skuad Harimau Malaya, Tan Cheng Ho menegaskan semangat juang semata-mata tidak cukup dalam bola sepak meskipun faktor itu membantu mereka bangkit menewaskan Myanmar 2-1 pada aksi pertama Piala ASEAN 2026, Sabtu lalu. Ini kerana Cheng Ho melihat pemain perlu bermain dengan bijak dan memanfaatkan segala pengetahuan yang ada bagi memastikan mereka dapat terus mengawal permainan dalam usaha memburu kemenangan. Mengulas lanjut pertembungan menentang Laos, Cheng Ho memberi amaran kepada anak buahnya supaya tidak memandang rendah kemampuan pasukan itu meskipun tewas 0-5 di tangan Thailand pada aksi pembukaan. Jelasnya, Laos memiliki barisan pemain yang sangat muda sekaligus mereka perlu berwaspada dengan kebangkitan yang mampu dijelmakan anak buah, Viladitya Grujic, yang tampil sebagai pasukan pelawat. Mana-mana pasukan mesti mahu bangkit dan ini akan memberi motivasi untuk mereka kerana mereka tidak mahu tewas pada aksi kedua. Laos dibarisi ramai pemain bawah 23 tahun, B23, dan mereka mampu berlari sehingga hujung permainan. Mereka juga bermain dengan serangan balas pantas untuk mendapatkan gol. Jadi kita perlu bersedia supaya tidak mudah kehilangan bola dalam kawasan sendiri selain memanfaatkan peluang yang ada, kata Tan Cheng Ho dengan penuh semangat. Sementara itu jurulatih Laos yakin pasukan itu mampu mencipta kejutan ke atas tuan rumah, Malaysia menjelang aksi kedua kumpulan B ASEAN Hyundai Cup 2026. Jurulatih Serbia itu optimis kerana beliau melihat dalam bola sepak, tiada yang mustahil termasuk kejutan ke atas pasukan ternama. Meskipun anak buahnya dibelasah 5-0 oleh Thailand dalam aksi sebelumnya, Grujic percaya kejutan mampu dilakar ke atas Malaysia. Kemenangan tidak datang dengan mudah, tetapi dengan semangat dan sokongan daripada seluruh rakyat Malaysia. Sama-sama kita doakan Harimau Malaya berjaya menewaskan Laos. Ayuh Malaysia, berjuang hingga whistle penamat.